Kau rasa running ni bukan untuk penagih? Selamat pagi, hari ni hari Khamis. Sekarang pukul 7.30 pagi. Hari ni kita nak buat MAF 5 kilo. Hari ni kita pakai Suunto Wing2 dengan Suunto XS. So, jom. 1 kilo, pace 6.30. So, jom. So saya telah 5 kilo, pace 7.48. Ada agak improvement. Tapi aku rasa running ni bukan untuk penagih. So macam aku dah lama dah hisap pot ataupun vape. Sekarang ni aku nak try berhenti. Saya hari ni hari pertama lah aku berhenti hisap vape ni. Aku rasa ada kena-mengena hisap ukok atau hisap vape ni. Waktu running, kapasiti paru-paru tu rasa lain. So hari ni adalah first day hari pertama lah aku tak hisap pot dari semalam ni. So sebelum ni kalau boleh tengok kat sini, aku buat 5 kilo dalam masa 42 minit, pace 8.25. Hari ni aku rasa ada perubahan, walaupun aku rasa macam tak masuk akal, walaupun baru sehari aku berhenti, tapi aku rasa macam aku boleh menapis lagi lama. So hari ni 5 kilo 39 minit, pace 7.48. So 5 kilo tadi dalam kilo yang pertama dalam pace 6.30 je. Lepas tu kilo kedua dah 8.17. So lonjakan yang agak tinggi. Tu sebab yang baru hari ni first day, so 1 kilo je lah boleh pecut. Slow late. Dalam 1 kilo pace 6.30 tu, heart rate aku 1.48. So bagus lah. So yang mana yang tengah tengok ni ada tip macam mana hampa berhenti hisap ukok atau hisap vape, hampa boleh komen kat bawah, aku pun nak try kat benda tu. So kalau hampa nak tahu function ke tak berhenti hisap ukok dan vape ni dalam running, jangan lupa follow aku. Aku akan post setiap hari. Buat lagi. Ciao.